lagi orang lain, dia akan jadi macam tu. Itu dalam cabar, sebab tu dia ujian gitu. Kemudian Allah SWT sebut lagi dalam surah yang lain, cerita pasal takwa ni. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sekadar yang kamu termampu. Mastata'tum, maknanya dengan sekuat tenagamu. Maka bertakwalah kamu sekalian kepada Allah sekuat tenagamu. Takwa ni mahal lah kan. Orang yang berbelanja di pasar raya dengan harga barang, dia beli satu barang ataupun dia beli sejumlah barang dengan harga RM49.90, bayar RM50, baki dia apa? RM10. Ini contoh dulu lah. Sekarang tak ada lah kan. Sekarang semua pakai NIHA je. Bayar kan. Ataupun bawa keluar kad kan, ada selesai, keluar receipt. Ini contoh dulu lah. Dulu kan kita ke ataupun mungkin dulu, ataupun orang dulu yang masih ada sekarang pakai duit tunai kan. Balik baki berapa? Kalau RM50, RM49.90, bagi RM10 kan. Sekarang ni duit RM10 dengan duit RM20 kurang sama je. Contoh tak perasan kan. Nak jadi cerita, hari tu orang tu pulangkan balik RM1. Tuan-tuan pun nak cepat ambil barang pun dalam plastik apa semua. Dia orang tak bagi plastik, kita kena bawa beg sendiri je. Jadi tengah sibuk apa semua tu, ambil dah duit baki tu dengan resit apa semua tu letak. Sebelum habis keluar tu ada orang tu pula nak minta cek, nak minta job apa resit apa semua, bagilah resit tu semua. Balik on the way nak balik sini kan, on the way nak balik ke rumah. 10 km, 20 km lah kita dah daripada pasar raya. Kau tengok, balik RM1. Soalan tu, bila tuan-tuan nak pergi pulang balik bagi 90 sen tu? Bila? On the spot pusing balik dengan keadaan jam apa semua ni, ataupun tunggulah hari lain, ataupun nanti kita beli lagi, nanti kita pergi lagi, nak shopping lagi, waktu tu nanti kita pulang balik. Ke macam mana tu? Orang yang bertakwa, dia takkan biar benda ni lama sebab dia tahu dia akan terlupa. 90 sen yang menjadi baki tu boleh menyebabkan diri dia disambar oleh api neraka. Ini cerita seorang bertakwa. Pusing balik, padahal belanja dia pusing balik tu dengan jam, dengan minyak apa semua tu lebih mahal daripada 90 sen yang dia nak pulangkan. Ini cerita dia tuan. Sebab tu Allah sebut ni, Allah kata fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah sekuat tenagamu. Surah At-Taghabun. Kemudian ada beberapa ayat yang lain, antara lainnya disebut auzubillah